jadilah. Saya sebenarnya, saya rasa saya dapat berjuang dalam diri ini sebab keyakinan saya pada produk. Sebab saya cuba untuk nak tengok apa dia tentang produk ni yang menyebabkan saya boleh sharing dengan sangat yakin tentang kebaikan atau kelebihan produk-produk ini. Of course saya ikut yang 7 langkah adalah kan. Nombor 1, kita guna sendiri. So saya memang semua produk BE saya guna. Dan ada yang saya kekalkan guna kerana manfaat yang saya dapat daripada produk tu lain pada yang lain. Kalau nak ikut pengalaman saya kan, saya ni dah umur Dr. Hana ni, sebab Hana dilahirkan masa tu dekat klinik Taqwa. Bukanlah dekat klinik, dekat hospital. Tapi masa saya tengah sakit nak bersalin Dr. Hana ni, saya tengah tengok pesakit lagi dekat klinik Taqwa, Masjid Tanah Melaka. Dan bila saya dah tak tahan sakit, sebab saya cakap, abang, jom kita pergi hospital. Dan tak lama lepas tu memang salin lah kan, nak ke hospital kan terindak. Masa tu ada saudara yang bidan kat situ. So kita choose nak pergi ke sana kan. So pengalaman saya merawat orang ni umur Hana lah kan. Tak boleh cakap nanti kan dia marah. Cakap lah juga 40 tahun kan, 40 berapa, 42 takut, 41 baru marah dia. Marah dia tambah umur. Orang dah tua ni kalau tambah umur setahun pun dia rasa marah tau. Contohnya macam saya kan, masa saya umur 69 ada orang kata saya 70. Saya belum 70 lah. Macam tu kan. Okay. So apa yang saya nak cakap kat sini ialah pengalaman saya merawat orang menyebabkan saya tidak mahu untuk rawat pakai ubat. Sebab apa? Bagi saya, pada awalnya saya become a doctor, saya ada pernah saya menangis tadi. Duduk atas katil menangis. Apa saya buat ni, saya tanya. Saya ni rawat orang ke? Saya bagi ubat tahan demam, tahan sema, tahan batuk, semua tahan tekanan darah, tahan gula, semua tahan. Dan bila saya in the end buka klinik dekat Masjid Tanah tu kan, saya tengok kan, orang punya kepala otak semua dah, doktor akan bagi ubat magic yang akan baikkan penyakit saya. So bila dia datang jumpa saya dah jumpa 3 doktor nak cari ubat yang mujarab. Doktor yang keempat, okey, saya nak tengok sama ada doktor boleh tak bagi ubat baikkan saya. So nampak kat situ dia punya mindset kan. Mindset dia adalah kuasa di tangan doktor. Dan doktor lah yang akan bagi rawatan yang akan betulkan penyakit saya. Dia tak ambil tanggungjawab langsung atas kesihatan dia. Tapi mindset saya, even masa tu, 41 years ago, saya punya mindset adalah health is in the hand of the person. That person yang datang kat saya tu, kenapa dia jatuh sakit, dari mana datang sakit, how did the sakit evolve. Okey, jadi itu mindset saya. Sebab itu saya jadi holistik doktor. Jadi bila saya jumpa BE, saya dah memang rawat secara holistik. Saya cari sendiri cara rawatan yang berkesan. Dan antaranya saya memang homeopati adalah antara cara yang saya guna. Sebab saya nampak magic homeopati adalah even orang tu punya brain, mindset dia yang menyebabkan dia sakit tu boleh dibetulkan. And then bila dia betulkan mindset yang menyebabkan dia sakit, terus dia dapat betulkan benda yang dia buat yang menyebabkan dia sakit. So konsep saya kat situ. Jadi bila saya jumpa functional food dan functional garment BE, I give it a try because saya dah banyak dah join direct selling punya ni. Awal-awal lagi saya join ada syarikat tu yang jual immune system booster tu kan. Dia keluar kat Malaysia, terus saya join kan. And then saya dapat adalah manfaat dia. Tetapi manfaat dia tak sebanyak Shiruto. Bayangkan, tak sebanyak Shiruto. Jadi bila saya jumpa dengan produk-produk BE, saya test sendiri. One by one saya nampak perbezaan yang berlaku pada badan saya selepas menggunakan produk BE. So it is very easy for me to share. Sebab apa? Bila saya guna dan itu berkesan, saya share. Dan masa saya join BE, saya dah ada fanpage follower saya dah ratus ribu lah. Sekarang dah dekat 200,000. Tapi masa tu memang
still masih 400,000. Daripada situ yang saya boleh naik jadi ambassador. So sharing saya kat page tu. Tapi sekarang ni saya minta maaf ni, saya tak share dah kat page tu. Okay, saya tak share kat page tu sebab saya dah tanya saya dah tanya kepada CSS. Dia kata apa saya nak buat ni. Sebab saya I am influencer, medical health influencer. Saya tak boleh nak ketepikan benda-benda produk lain. So macam mana saya nak buat? Dia kata you asingkan BE. BE letak dekat page lain. So saya buat letak page lain. Bayangkan beza, page baru saya 100 lebih follower, page lama saya 192 93 plus K followers. Tapi demi BE saya buat juga page baru. So please like and share my page. Be well. So Tok Dr. Su, be well. Be well. Okay, insyaAllah saya akan sharing benda-benda yang memanfaatkan semua ahli BE. Mudah-mudahan Allah izinkan. Saya sebab niat saya bukan untuk bina rangkaian, tetapi untuk war-warkan kebaikan dan kepentingan BE kepada masyarakat. Sebab tu jangan harap saya naik pangkat sangat-sangat, sebab itu bukan my focus. My focus is more wider than that. And duit yang saya dapat ni, saya macam bukanlah kita tak nak duit lebih, boleh nak, tapi it's enough for now. Okay, very emotional because this coming from deep within me. So saya nampak BE adalah syarikat yang keluarkan produk-produk yang bolehkan seorang tu. Sebab apa? Dia bila kita ada satu peringkat di mana kita dalam survival mode. Kita dalam survival mode tu maknanya kita dalam mode yang di mana badan kita tak boleh heal. So banyak juga orang yang datang kat saya kata, saya dah makan semua berat ni. Yang ni daripada upline saya punya downline lah. Saya dah makan semua berat ni, but why am I not getting better? So bila saya kaji balik, it's because of the other factors yang menyebabkan dia tak boleh heal. Apa dia? Matahari tak jumpa. Tak jumpa matahari. Matahari penting tau. Gerak tak ada gerak. Tidur tak cukup, tak betul. Makan tak jaga langsung. Jadi bila benda-benda ni and then jangan cakaplah pasal stres. So 5 perkara ni akan menghalang apa saja untuk baik. Jadi sebab tu saya buat satu framework. Mula-mula kita dalam survival mode. Jadi kita nak masuk dalam apa orang kata dalam mode healing. Kita kena first of all kita kena reset. Kita punya gut, GUT, gut. Gut tu daripada perut kita, daripada tenggorok kita, perut sampai ke peluh tak berak. Reset dekat. Reset, after that kita repair. And repair memang kita perlukan bahan-bahan untuk repair. Semua ada dalam BE. Semua Masya Allah ada dalam BE. And then after that baru kita boleh regenerate. Dan BE dah keluarkan produk regenerate, Collagen Plus baru ni. Dan bukan Collagen Plus saja yang produk regenerate. Kalau you tahu Spirulina pun produk regenerate. Spirulina is in all three. Dia dalam reset, repair dan regenerate. It's in all three. Saya dah ada semua tu. Benda tu saya dah fikirkan. Dan saya dah buat, saya dah set satu framework. And it's all there. And sikit-sikit saya akan share dalam Dr. Su Be Well. Banyak lagi saya nak cakap, but saya won't take up too much of your time. Terima kasih. Salam sejahtera lagi sekali. Jom sihat bersama Dr. Su.